Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pertama kali dan selama-lamanya marilah kita merafakkan rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat kurnia Allah Ta'ala. Allah Ta'ala izin masih lagi kita hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Hari ini 29 November bersamaan dengan 29 Safar 1438 Hijriah. Sekejap masa berlalu, umur kita bertambah, sehari demi sehari, seminggu demi seminggu, sebulan demi bulan, tahun demi tahun bertambah umur kita. Jadi cuba kita renungkan bagaimana tambahnya umur kita hari ini, bagaimana pula tambah dan amalan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Umur bertambah, tambah atau tidak ketakwaan kita, keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Seringkali mereka ini diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua tuan-tuan dan puan-puan, datuk-datuk, datin-datin, semuanya kita ini dihidupkan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Nescaya itu, oleh itu Allah Ta'ala melihat di antara kamu semua berapa ramai golongan yang bersyukur atas nikmat yang aku berikan. Allah bagi sihat tubuh badan, ada tak kita guna nikmat ini untuk beribadat kepada Allah. Allah Ta'ala bagi kita ni anak yang ramai, ada tak kita gunakan anak-anak kita ini untuk perkenalkan mereka ini dengan agama Allah. Allah Ta'ala beri rezeki kemewahan kepada kita yang banyak, ada tak kita guna kembali ke ia ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saya nak bawa satu hadis Nabi daripada sahabat Nabi dan juga anak kepada sahabat Nabi, yakni Abdullah bin Umar, anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. Bagaimana kata Abdullah bin Umar Al-Khattab radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqumun nasu li rabbil alamin hatta yaghitha ahaduhum fi rashhihi ila ansafi udunaihi, muttafaqun alaih. Hadis riwayat daripada Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini status dia hadis sahih. Bagaimana kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh manusia, yakni kita semua tuan-tuan, akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni Tuhan pencipta alam ini. Bagaimana kita selalu baca suratul Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin,
Segala puji bagi Allah Tuhan yang mencipta seluruh alam. Kata Nabi, suatu hari semua manusia tak terkecuali semua akan berdiri berada di depan Allah Subhanahu wa taala. Waktu bila semua akan berdiri di hadapan Allah? Ketika mana yaumul qiyamah. Setelah kita dibangkitkan daripada alam barzah, kita dibangkitkan bertemu dengan yaumul qiyamah. Sehingga salah seorang di antara mereka ada yang akan tenggelam di dalam peluhnya sendiri sampai ke pertengahan telinganya. Tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Hadis ini Nabi nak menceritakan kepada kita bagaimana kita ni manusia yang hidup di atas dunia ini sampai masa semua akan mati, akan masuk dalam kubur, akan dibangkitkan semula, dikumpulkan di padang mahsyar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Waktu itu tuan-tuan, masing-masing Allah Taala sebut yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tiada guna lagi, tidak bermanfaat lagi harta kita yang banyak hari ini. Tak kira lah berapa banyak harta kita, tuan-tuan boleh bilang sendiri berapa banyak harta. Allah Ta'ala sebut pada hari itu tak guna lagi dah harta kamu yang banyak ini. Dan Allah Ta'ala sebut juga anak pinak kita, ada isteri, ada anak yang ramai, tak kira lah dengan bini pertama ke, bini kedua, bini ketiga, bini keempat, tak kira lah. Anak ramai mana pun waktu itu Allah Ta'ala sebut tak berguna, tak bermanfaat lagi ketika di padang mahsyar. Masing-masing sibuk. Dalam riwayat yang lain menyebutkan sibuk dengan amal ibadat. Tengok Allahu Akbar, dosa aku terlebih banyak daripada pahala aku. Tengok kawan ni pahala lebih, dosa sikit. Masing-masing sibuk. Hari ini kita kata ya betul, kita sayang isteri, kita sayang suami, kita sayang anak-anak. Pada hari itu masing-masing tak sempat nak fikir ni, nak peduli tentang anak dia ni. Ya Allah, anak aku macam mana? Tak sempat. Sedangkan amalan kita sendiri pun kita dah kelang kabut. Ya Allah, apa sikit sangat ni amalan aku. Atas dunia dulu aku buat macam-macam amal ibadat. Hari ni pasal apa sikit? Sibuk. Yang isteri sibuk dengan amalan dia, Masya Allah terlalu sedikit. Kenapa ini? Anak pun fikir aku pun sikit. Kenapa masing-masing sibuk? Tiada siapa yang akan membantu kita. Tuan-tuan bayang tuan-tuan, masa hidup atas dunia kita ada driver kita ada siapa lagi pegawai kita ada di rumah pula, ada orang gaji pula. Di atas dunia kita ada belakang. Bila jadi kes perceraian ataupun kes apa pun, kita saman, kita boleh fight di mahkamah, kita ada lawyer kita. Atas dunia ni kita ada belakang. Nak apa sebut saja, aku boleh belakang atas dunia, sungguh atas dunia. Tetapi berbeza apabila kita duduk di hadapan Allah. Sedangkan saat itu kita seorang diri, tuan-tuan. Tak ada lagi kawan yang rapat dengan kita, kawan satu grup dengan kita, kawan duk main WhatsApp sekali. Tak ada dah, tuan-tuan. Dia sibuk dengan dia punya macam-macam bekal, hak dia bawa cukup atau tak cukup. Kita sibuk, kawan yang lain sibuk. Nabi sebut di sini, di hadapan Allah Ta'ala ada banyak manusia, banyak insan yang duduk di depan Allah Ta'ala. Masing-masing ditenggelamkan dengan peluh mereka sendiri. Contoh yang Nabi sebut di sini, tuan-tuan. Bagaimana keterangan hadis menceritakan kepada kita pada hari kiamat itu, tuan-tuan, adalah bersengatan panah. Ada riwayat menceritakan satu jengkai sahaja matahari duduk atas kepala kita. Bayangkan tuan-tuan, kita hari ini Allahu Akbar, matahari bila sehari panas, kita duduk mengeluh, panasnya sampai buka aircon dalam kereta, rasa berkuat lagi. Ni dunia ni. Tetapi pada hari kiamat nanti, matahari dalam riwayat cerita duduk atas kepala satu jengkai sahaja. Dan ketika itulah kita melihat bagaimana ada hak yang amal ibadah banyak, ada yang hidup atas dunia yakin pada Allah, ada yang atas dunia yakin sikit, tak yakin sikit, ada hidup atas dunia mensyirikkan Allah Ta'ala, bermacam-macam jenis orang.
Nabi sebut di sini ada yang orang golongan ini mereka ditenggelamkan oleh peluh mereka sendiri sampai pertengahan lutut. Ini sebab apa ni? Ulama menceritakan dalam hadis ini bagaimana keterangannya. Ketika orang ramai semua dibangkitkan dari kubur untuk menghadap Allah, mereka semua berkumpul di padang mahsyar untuk dihisab, yakni diperhitungkan segala amal perbuatan. Hari ini kita hidup, tuan-tuan. Di alam apa hari ini kita hidup? Kita hidup di alam dunia yang fana, yang sementara. Dua alam sebelum kita masuk ke dunia ini. Yang pertama, kita duduk awal sekali alam roh, alam arwah. Lepas duduk alam arwah, semuanya kita berpindah kepada alam rahim, duduk dalam perut ibu kita. Setelah itu keluarlah kita di alam yang ketiga, alam dunia inilah. Hari ini, tuan-tuan, sampai masa saya mati, tuan-tuan mati, semua akan mati, akan masuk ke dalam kubur ataupun dipindahkan kepada alam barzakh. Alam setelah itu dibangkitkan kita, dikumpulkan kita di yaumul qiyamah, di alam mahsyar. Di situlah diperhitungkan atas dunia dulu kamu buat apa, atas dunia dulu kamu lakukan apa, akan dihitungkan segala-galanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu orang ramai pada masa itu sangat berbeza-beza mengikut keadaan amal perbuatan masing-masing. Hari ini tuan-tuan tengok kawan kita kerik gaji sama, ngaji sama, atas dunia banyak yang sama. Kita beli kereta yang ni, dia beli kenderaan yang ni, sama juga kita kata kereta han jenis apa, sama macam aku sebiji. Biar betul atas dunia banyak yang sama kita. Tetapi di hadapan Allah nanti, tuan-tuan ni, kita semua ni masing-masing berbeza. Ada kawan yang bawa bekalan yang banyak, amal ibadat banyak, masa duduk atas dunia rajin buat benda baik. Ada kawan kita buat benda baik tapi jahat buat juga. Ada kawan kita jahat banyak, baik sikit. Berbeza belaka. Kita nak sama, tuan-tuan, waktu solat ni lah kita sama. Tuan-tuan tengok waktu kita solat, yang kaya, yang pangkat tinggi, yang bukan ada pangkat pun, waktu solat semuanya angkat takbir, semua menyerah diri pada Allah. Allahu Akbar. Tak ada siapa hebat. Masa rukuk kita semua pakai rukuk, yang kaya, yang miskin, yang jawatan tinggi, yang jawatan biasa, semua sama. Bahkan ketika sujud, tuan-tuan, gamak-gamaklah tuan-tuan, saya suruh saja-saja tuan-tuan sujud atas lantai, takkan buat. Tetapi bila kita sama-sama menyeru waktu solat, sanggup kita meninggalkan segala apa yang ada atas dunia, baik harta, baik pangkat dan sebagainya. Kita sujud merendah diri pada Allah Ta'ala. Yang tu yang sama, tapi amalan kita belum tentu lagi, tuan-tuan. Waktu solat banyak yang boleh duduk sekali, boleh sebut nama Allah sama-sama, boleh baca Al-Quran dalam solat sama-sama. Keluar daripada solat, luang pada waktu solat, banyak mereka ini melakukan dosa maksiat pada Allah. Di sinilah yang disebutkan, tuan-tuan, bagaimana ada orang yang berkeringat berpeluh sampai di kedua tumitnya. Ada setengah golongan ini ketika di padang mahsyar di hadapan Allah, dia peluh sampai ditenggelamkan sampai tumit kaki dia. Tuan-tuan bayanglah kalau banjir, kita jadi banjir di KL ni, tengok sampai tahap mana, oh tenggelam tayar kereta ni setengah saja, lagi sampai masuk sampai ke pintu. Itu banjir di dunia. Di padang mahsyar kita ni berpeluh, tuan-tuan. Ada kadang-kadang kawan kita ni ataupun kita ni berpeluh menutupi tumit kaki kita sahaja. Itulah yang dikatakan ada setengahnya tenggelam peluhnya ini sampai kedua tumitnya, dan ada yang sampai di kedua lututnya. Ada juga yang berpeluh sampai ditenggelam dengan peluh masing-masing, peluh sendiri sampai lutut dia ni, tuan-tuan. Dan ada juga yang sampai ke peringkat ke pinggangnya. Bahkan ada yang peluhnya sampai di kedua telinganya. Ia terpaksa berenang dalam lautan peluh.
Masing-masing mengikut hitungan perbuatan ketika di dunia dahulu. Tuan-tuan, kita hidup atas dunia, tuan-tuan. Setiap apa yang kita buat, Allah Ta'ala nilai. Baik kita buat yang nampak zahir, baik dalam hati kita, Allah Ta'ala Maha Alim, yang alim, Maha mengetahui apa sahaja yang kita lakukan. Atas dunia kamu nak buat apa, terserah kepada kamu. Tapi fikirkan, bila mati nanti Allah Ta'ala cek satu persatu, Allah Ta'ala tanya satu persatu. Inilah akibatnya. Ada yang peluh sampai ke telinga dia ni. Ada yang lemas dengan peluhnya sendiri akibat atas dunia dahulu banyak melakukan dosa, banyak melakukan maksiat, banyak tidak patuh pada Allah Ta'ala. Kalau buat dosa sikit, tuan-tuan, hingga lagi lah peluh sampai ke lutut kita, boleh lagi kita nak jalan? Kita ni kalau masuk dalam dalam laut pun, sampai kita jalan-jalan, oi mai sampai ke pinggang ni kita rasa dah ni bahaya ni. Depan sikit sekali lagi dia sampai dada, mai depan sikit lagi sampai ke telinga, habis mula dah. Begitu juga kalau kita hidup atas dunia, tuan-tuan, banyak amal ibadat kita, maka peluh kita tu semakin kuranglah menenggelamkan kita. Banyak kita atas Quran sebut nama Allah, banyak baca Al-Quran, banyak buat solat sunat, banyak buat amalan sunat, banyak jaga amalan fardu. Allah Ta'ala suruh buat apa kita buat belaka. Allah Ta'ala larang jangan duk buat, jangan kita buat. Di situlah kita akan lihat nanti, tuan-tuan. Bayangkan hari ini semua tak nampak siapa dosa banyak, siapa pahala banyak, tak nampak. Bayangkan kalau hari ini Allah Ta'ala tunjuk saya yang bercakap, tuan-tuan di depan, masing-masing dikeliling dengan dosa. Saya duduk depan ni, dosa nampak banyak ni. Nescaya saya tak akan duduk di depan ini. Kita semua banyak lakukan dosa, tuan-tuan. Daripada kita keluar rumah pagi, mata kita dah melakukan dosa. Tak dan keluar kerja lagi, tekan TV, tengok berita, tengok-tengok yang tak pakai tudung. Dosa mata kita. Keluar dalam perjalanan, dalam kenderaan, naik LRT ke, tak kira lah, naik kereta ke, naik motor ke, duduk atas jalan, tengok macam-macam keadaan yang laki-laki melihat perempuan berpakaian tidak menutup aurat, maksiat mata. Mai ke mulut pula, maksiat hati pula. Mulut kata apa? Dia ni teruk sungguh. Kata ke orang pula, bukan doakan orang, kata ke orang. Makna kata kehidupan kita banyak melakukan maksiat, banyak melakukan dosa. Setelah itu kita melihat kita banyak buat dosa. Adakah kita ini selalu minta ampun ke Allah? Tuan-tuan, kita ada masa duduk di rumah, sekali-sekali luangkan masa kita dengan Allah Ta'ala. Banyak sangat dah kita guna untuk manusia, banyak dah. Tanda dia apa? Kita pegang handphone ni, tuan-tuan, banyak sangat dah duk guna untuk manusia, duk guna untuk kawan, duk guna untuk kawan lama, banyak dah. Sekali-sekali ambil tasbih, pegang, duduk seorang diri, sebut nama Allah, 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 Allah. Tinggal sat telefon ni kalau boleh, tak boleh. Tengok grup duk timbul-timbul, oh Zat, masa aku untuk manusia banyak sangat dah, tetapi masa aku dengan Allah terlalu sedikit. Sedangkan kita hidup atas dunia, siapa yang menghidupkan kita? Ingat dah kita? Allah Ta'ala hidupkan kita. Ada kawan kita yang bagi nyawa kat kita? Tidak. Tetapi kita renung balik, mengapa kita sanggup lebihkan dunia daripada lebihkan akhirat Allah Ta'ala. Saya nak tanya tuan-tuan, berapa ramai yang boleh pergi ke masjid malam-malam atau waktu solat bila pun dia ni tak bawa handphone dia. Semua kata, Ustaz, kami bawa handphone, handset, kami bawa gadget kami belakang. Kita tanya, mengapa kamu kena bawa handphone kamu pergi ke masjid? Dia masing-masing dengan jawapan berbeza. Ada yang takut saat lagi isteri telefon, ada kecemasan. Ada yang kata saat lagi kawan nak telefon lagi, nak mesej dalam grup, ajak pergi makan. Lagi ada yang kata nak jumpa dengan customer. Masing-masing sebut jawapan berbeza. Alasan dia apa? Handphone ni untuk apa? Untuk berhubungan dengan makhluk Allah, manusia. Okey, kita kata kamu datang rumah Allah, tapi kamu tak boleh tinggal lagi hubungan kamu dengan makhluk Allah.
Ada tak sekali-sekali kita ubah handphone, tak apalah, bawa dia kata ada alasan, kita cuba bawa pula tasbih ataupun kita gunakan jari kita ini untuk berzikir pada Allah Ta'ala. Dengan manusia tak boleh tinggal, di luar masjid dengan manusia, di luar pada majlis ilmu dengan manusia, duduk dalam majlis ilmu dalam rumah Allah pun masih sibuk dengan manusia lagi. Tuan-tuan ingat tak, kita hidup, siapa bagi kita hidup? Siapa bagi rezeki kat kita? Ya, benarlah kita dapat gaji hasil daripada kerja, tapi ingat semua rezeki itu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kena yakin. Banyak hari ini bila kita tanya, kamu senang ni, dari mana-mana kamu senang, kamu macam mana boleh kaya ni? Dia kata, saya ni kaya lah Ustaz, ni usaha saya ni, titik peluh saya ni, kalau saya tak usaha macam ni, tak kaya saya. Oi, bagus lah, kerja kamu ni bagus. Ya lah, saya bagus, kerja baik. Bos saya lagi bagus. Bos saya ni lah yang duk bagi duit kat saya. Kalau saya tak kerja dengan dia, wallahualam, dia kata silat-silat mati gitu ya. Tak ada lah duit banyak ni. Ketika tu dia dalam keadaan sedar, dia lupa bos tu dapat duit dari mana-mana, syarikat dapat daripada mana. Semua itu adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Rabbi ya Karim. Tuan-tuan, pakat-pakat kita renung, pakat-pakat kita fikirkan, apakah kita ini termasuk golongan yang sentiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Walaupun demikian, kata musannif dalam kitab, di sana ada pula 7 golongan akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bawah naungan arasy yang mulia. Ada golongan yang kita cerita tadi, mereka berenang dengan peluh masing-masing atas sebab dosa mereka. Ada pula golongan yang disebutkan oleh Nabi, mereka ini dapat golongan naungan arasy daripada Allah, tak dapat apa dah, tak kena hitung apa-apa dah, langsung masuk dalam syurga Allah. Yang pertama dia, tuan-tuan, mereka ini adalah pemimpin yang adil, yang mendapat naungan arasy yang mulia, terus dapat syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa dihisab. Pemimpin yang adil yang pertama. Yang kedua, pemuda yang rajin beribadah. Mengapa kita sebut golongan ini mendapat naungan arasy Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sebab kita tengok nak jadi pemimpin bukan senang, nak adil, tuan-tuan. Kita tak payah bicara jauh pemimpin, kita bicara pemimpin kita ni, bawah jagaan kita, ahli keluarga, isteri, anak kita. Berapa ramai yang tak boleh berlaku adil? Anak ramai, 5 orang anak. Dia lebih adilkan, dia lebih sayang kepada anak yang kecil, yang bongsu ya. Tetapi abang kakak yang besar dah kurang dah kasih sayang. Tidak adil di situ. Ada isteri kawani isteri 1, kawani isteri 2. Nak berlaku adil terhadap isteri pun susah dah. Sebab tu kita sebut yang pertama, mendapat naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemimpin yang adil. Yang kedua, pemuda yang rajin beribadah. Bukan senang, tuan-tuan, nak jumpa orang muda ni nak buat amal ibadah. Tuan-tuan pergilah masjid mana pun, tuan-tuan. Saya cabat tuan-tuan, saya pergilah masjid mana pun, balik di kawasan mana pun, balik kampung nanti ke, anak cuti sekolah nak hantar anak balik kampung ke, tengok di masjid. Ada hak ramai geng muda ke, yang geng tua. Kita tengok kadang-kadang lah ni bayar atuk kita dah ni 75. Mana bayar adik kita, mana yang 30, yang 20, mana? Di sinilah disebabkan mendapat naungan bila pemuda itu rajin beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiganya, mendapat naungan arasy daripada Allah yang mulia, lelaki yang hatinya terpaut dengan masjid. Allahu Akbar. Ada tak kita, tuan-tuan, tepuk dada tanya, ya Allah, aku ni laki-laki ni yang laki-laki, bukan ibu-ibu di atas ni, yang laki yang ketiga. Ada tak diri kita ni terpaut, minat kita pada masjid, dengar azan, dengar seruan azan, tak boleh duduk di rumah, rasa tak selesa, nak kena pergi masjid solat jemaah. Masya Allah. Duduk sibuk ni, tiba-tiba duduk di rumah, dengar di masjid ada kuliah, Masya Allah, tak boleh duduk diam, tak boleh, nak kena pergi masjid. Terpaut hati dia, cinta kepada masjid. Bila sehari dia tak boleh pergi masjid, dia gelisah, rasa rugi sangat, menyesal hari ni tak pergi masjid. Hati terpaut
dengan masjid. Contoh kita ambil waktu cuti kita Sabtu Ahad. Kita sebelum ni boleh sembahyang fardu berjemaah tiap-tiap waktu pada hari kerja kita. Mai cuti kita tertidur, contoh lepas pada maghrib kita balik rumah letih, kita tertidur sampai pukul 12 baru terjaga. Allah, ya abang tak sempat tadi ke solat isyak di masjid. Allah, rasa ni, rasa rugi, rasa sayang aku tak dapat solat di masjid. Ini yang mereka mendapat naungan arasy daripada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan pemberian syurga kepada mereka tanpa dihisab. Baik. Yang keempat, orang yang mencintai sahabatnya kerana Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita semua ada kawan, ada sahabat. Ni semua sahabat belaka ni. Kita cinta sahabat kita. Aku berkawan dengan hang ni bersebab tidak lain tidak bukan kita bersahabat kerana Allah Taala. Ibu-ibu berkawan dengan ibu-ibu, kakak-kakak berkawan dengan kawan-kawan. Berkawan sebab apa ni? Sebab dia kaya? Bukan. Aku berkawan atas kasih Allah Subhanahu wa taala. Tapi hari ni yang kita tengok banyak tuan-tuan. Masa kawan ni zaman sekolah dia sama-sama dengan kita. Mai besar nanti tengok-tengok dia susah. Aku tak mau kawan dengan dia. Tak padan aku dengan dia. Aku naik kereta besar, dia ni naik kereta kecil, tak padan dia kata. Kawan ni tiba-tiba tengok kawan ni senang. Oh, aku nak kena kawan dengan dia. Dia jadi YB dah, jadi datuk dah. Kut-kut lah aku boleh jadi driver dia. Aku boleh tumpang sikit dengan dia pun jadi dah. Berkawan sebab nak harta. Tidak berkawan sebab tidak ada harta. Inilah bukan nilai di sisi Allah. Tidak mendapat naungan arasy daripada Allah Subhanahu wa taala. Banyak hari ini berkawan, minta maaf sebut saya pun berkawan ramai. Dia tengok kita senang, oh dia kata Assalamualaikum, lama tak jumpa ada kawan. Pelik ni, mesej. Rupanya nak pinjam sikit boleh tak 3,000? Oh boleh berkawan kita ada duit. Tengok aku susah tiba-tiba senyap. Kita tanya balik, lama tak dengar cerita. Oh dia kata minta maaf aku sibuk. Oh dia tahu kita susah, dia sibuk tak mau kawan. Tiba-tiba kita kita senang sikit. Oh dia mula mesej balik. Dia kata ni aku minta maaf lama tak hubung aku, dah masalah ni. Kereta 3 bulan sangkut nak kena tarik dah. Nak pinjam boleh tak? Dia jadi kawan sebab ada benda. Macamlah kita tengok apa? YB tempat kampung kita. Dulu masa tak ada YB, seorang tak mau kawan dengan dia. Lah dia jadi YB, pakat dia kepit dengan dia. Oh jumpa sikit, Assalamualaikum YB. Oh YB kata, apa yang buang aku nak bah aku jadi YB, pakat back senyum dia. Sampai ada kawan tu tak jadi YB pula, orang lain nak jadi YB, pakat tak jumpa dah. Dia kata nampak sangat berkawan bukan sebab kerana Allah, berkawan sebab ada habuan dunia dia. Inilah yang disebut berkawan ataupun bersahabat, mencintai sahabatnya kerana Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan yang kelima, lelaki yang digoda oleh seorang perempuan yang cantik untuk berzina, lalu ia menolak godaan itu. Allahu akbar tuan-tuan. Lelaki kita ni, abang-abang, ayah-ayah, tuan-tuan, kita laki-laki apabila Allah Ta'ala uji kita dengan godaan, mainlah kawan mana pun nak uji kita. Kita duduk di hotel contohnya. Kita ambil contoh model hotel di belah Thailand. Kadang-kadang kita pergi, kita tak sedar di situ hotel ada JRO macam-macam. Kita tengah lena ni, dia ketuk-ketuk, dia main kodan nak buka seluar kita. Kita halang dia. Kita melawan dia sebab kita tak tergoda dengan dia. Kita diuji, mainlah macam mana seksi mana pun, hang pakai macam mana telanjang sekalipun, aku ni Allah Ta'ala larang aku berzina dengan kamu, tak jadi. Tapi yang tak banyak tentu tuan-tuan, kita ni kenal perempuan ni sebab apa ni? Sebab cantik, sebab seksi, always sekok, lawa, pandangan nafsu. Kita tidak memilih iman, kita memilih lagi nafsu kita. Bila diuji, habis tuan-tuan. Kita minta sama-sama pada Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita. Ramai hari ini tuan-tuan banyak diuji. Kadang-kadang kita dah kahwin dah tuan-tuan, ada perempuan mana main nak uji kita. Banyak berlaku hari ini. Hatta diri kita, diri sahabat ramai yang berlaku. Kita tanya apa masalah kamu dengan keluarga ni.
Dia kata, "Ustaz, susah hari ni Ustaz. Kes saya di tempat kerja ramai yang duk kacau saya, duk hantar gambar pelik-pelik, duk WhatsApp saya, ganggu ni." Tapi kita kata, ada tak dengan gangguan digoda kamu dengan wanita yang bukan selain isteri kamu, kamu tergoda, kamu melakukan maksiat, kamu jangan lakukan. Ini golongan yang mendapat arasy, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, bukan senang kita ni. Memang Allah Ta'ala bagi kita nafsu satu ya. Laki-laki satu nafsu. Nafsu kita pindah mana? Banyak fokus kita kepada wanita. Tengok sebab tu kita berlaku. Yang kahwin poligami, kahwin 2, kahwin 3, kahwin 4. Memang kita ni tak fikir sangat nak lagi. Kita perempuan. Tapi perempuan nafsu 9. Tetapi dia tak fokus sangat kat lelaki. Dia minat apa? Dia minat masuk duit bank, join kut, duit kut. Untuk dapat apa? Untuk dapat emas. Kawan ni join kut untuk dapat apa? Barang apa? Toto. Dia mengikut, dia lebih suka hak benda dunia ni. Nafsu dia minat shopping, beli yang ni, beli yang ni, tak puas yang ni. Tengok kawan ni lebih, dia tak boleh. Tu perempuan. Tapi kita ni disebutkan dalam kitab, seorang laki-laki digoda oleh perempuan yang cantik untuk melakukan zina, maka dia tolak tidak melakukan zina. Ini dapat janji daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, naungan arasy di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang keenamnya, golongan yang mendapat naungan arasy di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang yang menyembunyikan sedekahnya. Dia bagi sedekah apa pun dia sembunyikan, tuan-tuan. Hari ini suka senang orang nak sembunyikan sedekah dia. Saya bagi contoh yang senang. Kawan kita ni, dia adalah syarikat, dia maju, dia senang, dia kaya sikit. Satu hari dia nak berhajat, nak bagi wakaf untuk masjid sekian-sekian, contohlah sebanyak 100,000. Maka dia tak bagi macam tu saja, dia tak jumpa pengurusi macam tu saja. Dia bawa cek yang besar whiteboard tu, dia pegang. Dia kata, "Minta wartawan apakah, mai tolong ambil gambar sikit, hari saya nak sampaikan ni." Dia pegang. Daripada syarikat sekian-sekian sebanyak 100,000 kepada masjid sekian-sekian. Ambil gambar, besok kalau boleh saya nak tengok ada dalam paper lah. Allahu Akbar. Bukan senang, tuan-tuan. Nak ikhlaskan diri kita ni, kita bagi banyak mana pun, kita bagi sesedikit mana pun, tetapi kita tak mahu kalau boleh siapa pun tahu siapa yang bagi. Kadang-kadang ada, tuan-tuan, bukan tak ada. Kita tengok di masjid, tiba-tiba solat maghrib, duduk lepas tu tengok nasi bungkus, ada dekat 100 bungkus. Siapa bagi ni? Tok Siak pun tak tahu, AJK pun tak tahu siapa main letak ni. Dia nak sedekah tapi tak tahu siapa. Masya Allah, orang ni yang lebih baik, tuan-tuan. Kita kadang susah. Kita nak bagi, nak buat penuri, kita umum dulu. Assalamualaikum, insya-Allah. Esok lepas maghrib, jangan tuan-tuan balik, saya nak buat sikit lah infak, saya nak buat penuri. Buat cerita tu, main jangan tak main, kambing, lauk kambing, cerita bagi umum, bagi orang tak. Kalau boleh, tuan-tuan, yang sebaik-baiknya kita bersedekah, siapa pun tak tahu. Bukan senang. Sebab itulah kita kata, kalau boleh sedekah tangan kanan, tangan kiri pun tak tahu. Mana kata tak ada siapa yang tahu. Itu yang lebih baik, menyembunyikan sedekahnya, bukan untuk dijajar, bukan untuk diumum, dipertontonkan. Baik. Dan yang terakhir sekali, yang ketujuh, seseorang yang mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu dalam keadaan bersendirian, lalu mencucurkan air matanya kerana takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Yang terakhir ni, tuan-tuan, kita kata kita tak boleh buat yang pertama, yang kedua tak boleh, yang ketiga tak boleh, yang keempat tak mampu, yang kelima tak mampu, yang keenam pun tak mampu, yang ketujuh, seseorang, tak kiralah lelaki, perempuan, ibu-ibu, ayah-ayah, kita duduk seorang diri dalam keadaan kita bersendirian, kita meluangkan masa, kita ingat pada Allah sampai mengalir air mata kita kerana takut pada Allah Ta'ala. Boleh tak kita, tuan-tuan? Mampu tak kita? Antara 7 yang kita sampaikan pada hari ini, yang pertama mendapat naungan arasy pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ganjaran syurganya. Pemimpin yang adil, cek balik, mampu tak pemimpin yang adil? Tak mampu.
Cek balik, kita boleh nak jadi pemuda yang rajin beribadah. Cek balik, saya bukan pemuda dah, umur dah 50 dah, tak mampu juga. Cek balik yang ketiga, ada tak kita ni seorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid, cinta dekat masjid, tak pergi masjid tak senang duduk. Tapi kita tak makan tak senang duduk. Oh kita tak pergi shopping tak boleh duduk, dia jadi tak sedap. Tak pergi jumpa kawan sehari, tak pergi lepak kedai kopi sehari, rasa tak senang duduk. Oh jenis kita. Tetapi nak dapat golongan yang ketiga ni, lelaki yang hatinya sentiasa terpaut kepada masjid. Yang keempat, orang yang mencintai sahabatnya kerana Allah Ta'ala. Dia kenal kawan dia dapat kawan dia, tetapi aku berkawan bukan aku nak apa sedikit daripada kamu, aku benar-benar kawan kamu kerana Allah Ta'ala. Hari ni tuan-tuan kita tengok macam-macam tempat, macam-macam grup pula WhatsApp kawan kita buat, sahabat taman syurga, sahabat dunia akhirat. Ni kawan ni, tak tahulah nama grup tu betul ke tak. Nama ya grup, sahabat taman syurga, sahabat apa dunia akhirat, sahabat selama-lamanya, muhungnya. Oh dalam tu macam-macam, tengok kawan ni tembak dalam grup gambar kereta baru keluar. V apa sini, VF ke VG dah. Oh dia ubuh kereta BMW. Oh dia kata ni kaya ni, dia BM sebelah. Oi, awak keluar kereta baru ke? Berapa muka? Berapa bulanan? Oh dia kata ada lah sikit, biar aku nak beli juga, biar duit tak cukup, pinjam sikit boleh, ada mu. Sembang dalam grup sahabat sehidup semati dunia akhirat. Amboi, ada lebih sikit dia kira nak kawan dia. Ni berkawan bukan sebab kerana Allah. Tak, dia tengok kawan ni lebih sikit dia berkawan. Tiba-tiba kawan ni share beli motor AX5. Dia kata ni kawan ni susah ni, buat belut benda ni, dia tak peduli. Dia tengok hasna, dia bawa kawan ni. Dia bukan berkawan, bukan bersahabat kerana Allah. Nak kawan ni lebih, dia nak harta kawan ni. Dia tengok kawan ni senang, dia nak tumpang kesenangan. Senang tak nak dapat, susah juga tuan-tuan. Tapi itulah tergantung pada diri kita. Dan yang keempat, mungkinlah kita ini iman kita tak sehebat Nabi Yusuf diuji oleh Zulaikha. Diuji dengan perempuan yang cantik untuk ajak kita berzina. Allahu Akbar tuan-tuan. Hari ini macam-macam tuan-tuan. Zina kita ni bukan maksud zina yang kita buat telanjang sama-sama lelaki perempuan ni sahaja. Zina maksiat kita mata hari-hari. Zina tangan kita untuk share gambar lucah dan sebagainya. Allahu Rabbi ya Karim. Dan yang kelima adalah kita nak mendapat golongan yang mendapat naungan arasy di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang menyembunyikan sedekahnya. Bagi sedekah pun dalam tabung masjid, siapa pun tak tahu nilai dia berapa. Tapi kadang-kadang kita ni duduk di masjid mayang Jumaat, tabung lalu kawan tu RM1, nampak je lah dia nak pun RM50 saja buat lipat depan kawan tu. Boy, kawan sebelah kena. Sak dia. Dia kata saya ini mesti dia puji aku ya. Dia pun buat lipat. Lipat-lipat bubuh pula saja buat lekat tu bagi nampak kawan sebelah. Hak hujung pun mengendak tu je. Duit kilat ni 50 ni. Dia pun senyum. Kalikan kawan semua. Masih buat apa? Masih tengok kubur duit tu nak tunjuk. Kan? Kawan hak pukul RM1 ni punya malu ni, tutup dua air tangan ni RM1, dia 50. Apa barang lindung dia tak buka depan tu, tarik pula, tarik 5 pin, tak apa balik nampak duit banyak. Dia kata pin dia 50, lipat cantik-cantik, jolok buat sangkut. Kawan tu tengok, kawan hak belakang pun nampak macam bunyi tabung gerak lambat semua ni, kali-kali 50. Lepas tu habis sembahyang pakat tegur. Ambil hari ni hang 50 nak. Besar dia kata aku 50 ni baca 50 kubang. Dia bagi kemah. Dia nak tunjuk kata dia hebat, dia sedekah, dia menunjuk-nunjuk kepada orang supaya melihat. Baik, yang keenam, kita cek yang saya sebut ni, 7 golongan ni, ada tak kita duduk dalam satu-satu golongan ini. Tak boleh semua tuan-tuan, ambil satu pun jadilah. Yang keenamnya, lelaki. Yang terakhirnya, seseorang yang mengingati Allah dalam keadaan duduk seorang diri. Kita hari ini duduk dengan kawan memang betul tuan-tuan, susah kita nak ingat kepada Allah. Contoh saya ambil mudah. Kita sembahyang ramai-ramai. Tu imam duduk zikir.
Astaghfirullah innallah kana tawwaba. Payah kita nak gelap mata. Tengok kawan sebelah pun tarik juga. Weh, sedap juga suara dia. Aku suara serak tak boleh. Tapi duduk seorang diri ni, bangun tengah malam, duduk dalam keadaan isteri, anak dia tidur, ibu-ibu tengok suami tidur gerak tak bangun, tak apa, kita boleh bangun-bangun. Duduk dalam keadaan seorang diri, ingat pada Allah Ta'ala. Minallah ilallah lillah billah. Ini zikir yang dibuat oleh ulama tauhid, supaya zikir ini dapat pelihara kita daripada syirik pada Allah. Yang pertama, minallah. Tuan-tuan bangun malam, tuan-tuan dapat bangun malam, kita cuba zikir yang ini. Dalam keadaan semua senyap sepi, kita zikir minallah, minallah, minallah. Apa dia maksud dia? Daripada Allah. Bayang tuan-tuan, apa yang kita dapat daripada start kita kerja, daripada start kita kecil sampai hari ini kaya mewah kita ni, siapa yang bagi? Tidak lain tidak bukan daripada Allah. Minallah. Yang kedua, ilallah. Zikir ilallah, 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 kepada Allah. Bila dapat tuan-tuan, kita guna ke mana? Kembali kepada Allah Ta'ala. Dapat sihat tubuh badan, nikmat siapa bagi? Allah bagi. Guna untuk apa? Ibadat pada Allah Ta'ala. Duit, ringgit, kekayaan, kemewahan, kesenangan, siapa yang beri kepada kamu? Memang benar kamu kerja satu syarikat, memang benar bos kamu yang beri untuk kamu, tetapi dari mana dia dapat juga? Kembalinya daripada Allah Ta'ala. Bila dapat daripada Allah, guna semula kepada jalan Allah. Yang ketiganya, lillah, yakni kerana Allah. Buat satu perkara, niatkan aku buat ni bukan sebab siapa-siapa. Aku mai kuliah hari ni bukan sebab nak tunjuk ke orang, tetapi aku mai kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam kita solat tuan-tuan, niat kita solat macam mana? Usalli fardhu zuhri 4 raka'atin mahmuman lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala. Niat sedekah aku ni bukan nak tunjuk ke orang. Jadi macam mana cara tak mau tunjuk? Sembunyikan sedekah kau. Yang keempat, billah. Yang ketiga, lillah. Yang keempat, billah. Billah ni apa dia maksud dia? Bersama dengan Allah. Hadirkan setiap apa yang kita buat atas dunia ini, Allah bersama dengan kita. Tuan-tuan nak buat maksiat, tak jadilah aku nak buat maksiat. Allah duk tengok ni. Tuan-tuan nak pergi masjid, duk lawan dengan syaitan, nak pergi ke tak, nak pergi ke tak, Allah Ta'ala melihat. Allah Ta'ala perintah aku solat, aku pergi masjid. Allahu Akbar. Hadirkan diri kita bersama dengan Allah Ta'ala, maka ketiga itulah kita menjauhkan amalan syirik, menyekutukan Allah, menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk yang lain. Dan tuan-tuan, bagaimana dalam 7 naungan arasy yang saya sebut tadi, ada tak kita ni duduk dalam 7 golongan ini? Nak kata pemimpin yang adil, mungkin belum lagi ustaz. Saya tak adil ustaz terhadap isteri anak saya. Nak jadi pemuda yang rajin ibadah, tak boleh dah ustaz, umur saya dah tua dah ustaz, tak boleh panggil pemuda lagi dah. Saat pemuda sendiri pun tak boleh ustaz, sibuk lah ni. Balik kerja kawan ajak main badminton, balik kerja ajak main futsal, macam-macam sibuk. Nak tengok yang ketiga, lelaki yang rajin terpaut hatinya dengan masjid. Payah kita ni ustaz. Payah tak? Macam mana nak sibuk dengan masjid? Anak balik dia, anak main peluk, anak ajak kawan, anak ajak main. Payah.